Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 10 akan membentangkan projek yang bertajuk Pembangunan Semula Taman Rekreasi Sekayu menjadi kawasan perkhemahan Tropical Resort Sekayu, Taman Pertanian Negeri Sekayu di Hulu Terengganu. Nama saya Nurul Fatih Akilah binti Hasmi Puteri, S2001. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Sektor pelancongan merupakan antara penyumbang kepada ekonomi negeri Terengganu. Taman Pertanian Negeri Sekayu mempunyai potensi besar dalam pembangunan ekopelancongan kerana keindahan alam semula jadi dan pelbagai aktiviti rekreasi yang ditawarkan. Jadi kami mencadangkan pembangunan semula kawasan ini menjadi resort Sekayu bagi meningkatkan daya tarikan pelancongan dan memberi manfaat kepada ekonomi setempat. Untuk ringkasan projek ini merupakan projek pembangunan ekopelancongan dan rekreasi yang akan dilaksanakan di Taman Pertanian Negeri Sekayu, Hulu Terengganu. Kumpulan sasaran projek ini ialah pelancong domestik dan antarabangsa, keluarga, pelajar serta organisasi yang ingin menjalankan aktiviti perkhemahan dan team building. Bagi isu kajian, terdapat beberapa isu yang dikenal pasti iaitu kemudahan lokasi yang semakin kusam, kekurangan produk pelancongan baru serta kerosakan infrastruktur akibat banjir. Selain itu, tempoh penginapan pelancong di Hulu Terengganu masih rendah kerana kekurangan kemudahan penginapan yang menarik dan moden. Okay, untuk slide seterusnya, bagi keperluan projek pula, projek ini diperlukan untuk meningkatkan daya saing destinasi pelancongan di Hulu Terengganu, memperkenalkan produk pelancongan baru dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Manakala untuk justifikasi projek pula, dari aspek ekonomi, projek ini dijangka meningkatkan pendapatan negeri, mewujudkan peluang pekerjaan dan merancangkan aktiviti perniagaan tempatan. Manakala dari segi sosial pula, projek ini dapat menyediakan kemudahan rekreasi yang lebih berkualiti, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menggalakkan pemeliharaan alam sekitar. Bagi objektif projek ini adalah pertama, meningkatkan jumlah pelancongan sebanyak 30% dalam tempoh 3 tahun. Yang kedua adalah menyediakan 100 unit tapak perkhemahan dan penginapan. Yang ketiga adalah mewujudkan 50 peluang pekerjaan baru. Yang keempat adalah meningkatkan pendapatan komuniti setempat sebanyak 20%. Dan yang terakhir adalah mencapai tahap kepuasan pelanggan sekurang-kurangnya 80%. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Fazliani binti Osman yang bernama Metrik S71519. Saya akan membincangkan bahagian 4.0 iaitu analisis pasaran. Analisis pasaran menunjukkan bahawa projek Tropical Resort Sekayu mempunyai potensi permintaan yang tinggi kerana Sekayu telah lama dikenali sebagai destinasi rekreasi dan agropelancongan di Terengganu. Keunikan kawasan ini terletak pada gabungan sumber semajadi seperti air terjun, hutan rekreasi dan taman pertanian yang mampu menarik banyak pelancong untuk datang ke tempat tersebut. Segmen pasaran yang disasarkan merangkumi pelancong tempatan dan antarabangsa, keluarga, pelajar serta organisasi yang menjalankan aktiviti team building. Selain itu, Sekayu mempunyai kelebihan kompetitif kerana menawarkan pengalaman alam semulajadi yang sukar ditandingi oleh destinasi lain. Sekaligus meningkatkan potensi kejayaan bagi projek ini. Okey, seterusnya ialah bahagian kelima, 5.0 iaitu reka bentuk projek dan pelaksanaan projek. First sekali, reka bentuk projek ini berasaskan konsep memelihara kehijauan dan berbiada, iaitu pembangunan yang menegakkan keindahan alam semulajadi sambil memudahkan kemudahan rekreasi yang moden dan selesa. Antara kemudahan yang dicadangkan ialah tapak perkhemahan premium, glamping, chalet, kawasan BBQ, kafe dan ruang pendidikan alam sekitar.
So, bagi memastikan pelaksanaan yang lebih sistematik dan kos yang terkawal, projek ini akan dilaksanakan secara berpaksa dalam 3 peringkat bermula dari tahun 2025 hinggalah tahun 2035. So, kita akan teruskan kepada bahagian 6.0 iaitu anggaran kos projek. Bagi anggaran kos projek, jumlah kos keseluruhan yang diperlukan adalah sebanyak RM65.08 juta. Kos terbesar yang melibatkan pembinaan chalet dan glamping sebanyak RM13.60 juta. Diikuti tapak perkhemahan premium iaitu sebanyak RM8.20 juta. Selain itu, kos turut melibatkan penyediaan tapak, infrastruktur, utiliti, kemudahan rekreasi dan keselamatan sebanyak RM6.08 juta. Diperuntukkan sebagai kos kontingensi untuk menampung sebarang kenaikan kos yang tidak dijangka. Oleh itu, kos yang dicadangkan adalah sesuai dengan skala pembangunan Tropical Resort Sekayu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nek Ilana Fosha binti Zulfi, S3146. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai jangkaan projek pembangunan semula taman rekreasi Sekayu kepada Tropical Resort Sekayu. So, projek ini dijangka memberikan impak yang positif dari aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar. Dari sudut ekonomi, projek ini dijangka dapat meningkatkan pendapatan melalui aktiviti pelancongan seperti sewaan chalet, glamping, tapak perkhemahan serta aktiviti rekreasi yang disediakan. Selain itu juga, projek ini juga dapat mewujudkan peluang pekerjaan baru kepada penduduk tempatan dalam bidang pengurusan resort, penyelenggaraan, keselamatan dan perkhidmatan makanan. Dari sudut sosial, projek ini menyediakan kemudahan rekreasi yang lebih moden, selesa dan selamat kepada masyarakat. Kemudahan yang disediakan membolehkan keluarga, pelajar dan komuniti menjalankan aktiviti riadah, pendidikan luar serta program pembinaan sosial. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, projek ini juga dapat mengukuhkan pelibatan komuniti setempat dalam pengurusan dan penyelenggaraan kawasan pelancongan. So, dari segi alam sekitar pula, projek ini menekankan konsep pembangunan lestari dengan mengekalkan ciri semula jadi kawasan serta meminimumkan gangguan terhadap hutan dan sumber air. Penyediaan landscape hijau, sistem saliran yang baik dan pengurusan sisa yang teratur dapat membantu mengurangkan pencemaran dan mengekalkan kualiti alam sekitar. Seterusnya, saya akan membentangkan penilaian projek bagi menentukan sama ada projek ini berdaya maju untuk dilaksanakan atau tidak. Penilaian projek dibuat berdasarkan beberapa andaian kewangan utama. Tempoh analisis yang digunakan ialah 10 tahun dengan kadar diskaun sebanyak 80%. Pendapatan pada tahun pertama dianggarkan sebanyak 18 juta, manakala kos operasi ialah 8.5 juta. Pendapatan dijangka meningkat sebanyak 12% setahun, manakala kos operasi meningkat sebanyak 4% setahun. Kos permulaan projek pula ialah sebanyak 65.08. Berdasarkan pengiraan yang telah dilakukan, jumlah nilai kini aliran tunai bersih sepanjang tempoh projek adalah sebanyak 130.62 juta selepas ditolak dengan kos permulaan projek sebanyak 65.08 juta. Nilai NPV yang diperoleh ialah 65.54 juta. Oleh kerana NPV adalah positif, ini menunjukkan bahawa projek mampu menjana pulangan yang melebihi kos pelaburan dan dianggap berdaya maju. Bagi analisis BCR pula, nilai yang diperoleh ialah 1.01. Ini bermaksud setiap RM1 kos yang dibelanjakan mampu menghasilkan RM1 1 sen manfaat. Nilai BCR yang melebihi 1 menunjukkan bahawa manfaat projek adalah lebih tinggi daripada kos yang ditanggung. Seterusnya, tempoh pemulihan modal atau payback period bagi projek ini adalah 4.82 tahun, iaitu kira-kira 4 tahun 10 bulan. Ini menunjukkan bahawa modal pelaburan awal dapat dipulangkan dalam tempoh yang agak singkat bagi sebuah projek pelancongan berskala besar. Oleh itu, projek Tropical Resort Sekayu ini adalah berdaya maju, menguntungkan dan wajar dilaksanakan kerana mampu memberikan pulangan kewangan yang positif serta manfaat kepada masyarakat dan negeri tenggara.
Assalamualaikum, saya Nurul Husna binti Nurji, S69987. Hari ini saya ingin menerangkan bahagian seterusnya, iaitu risiko dan strategi mitigasi. Risiko ialah keadaan kurang kepastian tentang hasil masa depan. Hasil yang tepat diketahui namun kebarangkalian hasil alternatif turut diketahui. Risiko perlu dikenal pasti lebih awal bagi memastikan strategi mitigasi dapat dilaksanakan dengan berkesan. Jadi, risiko pertama untuk projek ini ialah risiko kewangan. Risiko ini adalah disebabkan peningkatan kos pembinaan akibat kenaikan harga bahan binaan. Yang kedua adalah kos pengangkutan serta kos untuk upah pekerja. Ini akan menyebabkan kos sebenar melebihi anggaran asal projek. Jadi, strategi mitigasi yang perlu dilaksanakan ialah pihak pengurusan perlu menyediakan peruntukan kontingensi sebanyak 10% hingga 15% daripada jumlah kos projek serta menjalankan pemantauan kos secara berkala sepanjang tempoh pembangunan. Terusnya ialah risiko operasi seperti kerosakan kemudahan, gangguan bekalan utiliti dan masalah penyelenggaraan. Langkah mitigasi yang dicadangkan adalah dengan melaksanakan penyelenggaraan berkala serta menyediakan tenaga teknikal yang mencukupi bagi memastikan kemudahan selamat digunakan. Seterusnya, projek ini turut menghadapi risiko seperti permintaan pasaran akibat daripada perubahan trend pelancongan dan persaingan daripada destinasi lain. Risiko ini dapat dikurangkan melalui strategi pemasaran digital seperti di aplikasi TikTok ataupun Instagram, kerjasama dengan agensi pelancongan serta penyediaan package aktiviti unik seperti glamping dan jungle trekking juga perlu dilaksanakan. Dari aspek alam sekitar, kawasan Sekayu ini berpotensi terdedah dengan risiko banjir, hujan lebat dan tanah runtuh. Oleh itu, sistem saliran yang baik, pelan pengurusan bencana dan perlindungan insurans perlu disediakan. Akhir sekali, terdapat risiko peraturan dan dasar kerajaan yang melibatkan perubahan syarat pembangunan atau peraturan alam sekitar. Pihak pengurusan perlu memastikan semua aktiviti mematuhi undang-undang serta sentiasa bekerjasama dengan agensi berkaitan. Secara keseluruhannya, projek pembangunan semula Taman Rekreasi Sekayu kepada Tropical Resort Sekayu mempunyai potensi yang tinggi untuk dilaksanakan kerana mampu memberikan manfaat dari aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar. Dari aspek ekonomi, projek ini berpotensi meningkatkan pendapatan sektor pelancongan, mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat serta merangsang pertumbuhan perniagaan kecil. Dari sudut sosial pula, projek ini dapat menyediakan kemudahan rekreasi yang lebih berkualiti serta menggalakkan aktiviti riadah dalam kalangan masyarakat. Selain itu, pembangunan berasaskan alam semula jadi ini dapat menyokong konsep ekopelancongan dan meningkatkan kesedaran terhadap pemeliharaan alam sekitar. Berdasarkan analisis pasaran kos dan faedah projek, Tropical Resort Sekayu menunjukkan potensi pulangan yang positif serta mampu memenuhi permintaan terhadap aktiviti rekreasi berasaskan alam semula jadi. Dari segi kelayakan kewangan, projek ini mempunyai nilai BCR ialah 1.01 dan NPV sebanyak RM65.54 juta. Nilai BCR melebihi 1 menunjukkan bahawa setiap RM1 kos yang dilaburkan mampu menghasilkan kira-kira RM1.01 manfaat, sekaligus membuktikan projek ini berdaya maju dan wajar dilaksanakan. Walaupun terdapat beberapa risiko tersebut boleh dikawal melalui strategi mitigasi dan pengurusan yang berkesan. Dengan perancangan yang teliti serta sokongan daripada pihak berkepentingan, Tropical Resort Sekayu berpotensi menyumbang kepada pembangunan pelancongan dan pertumbuhan ekonomi negeri Terengganu dalam jangka masa panjang. Terima kasih.